jemput Yang Berhormat Bayu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Yang Hormat Tuan Speaker, Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, Barisan Esko Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, Yang Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Datuk Pegawai Keuangan, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Pegawai-Pegawai Daerah, kaki tangan DUN, petugas media, pemerhati, dan juga pengundi-pengundi DUN Bayu yang saya amat kasihi. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat kembali berhimpun di Dewan yang mulia ini, sebuah medan penting untuk kita menyuarakan hasrat rakyat dan memperjuangkan kebajikan serta kemajuan ekonomi negeri dengan penuh tanggungjawab. Sebelum saya meneruskan ucapan, di kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, tak terlambat lagi. Banyak YB tak berucap, saya ucap selamat Hari Raya. Yang Hormat Tuan Speaker, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk merafak sembah dan menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Minul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Kedah Darul Aman atas titah ucapan diraja sempena perasmian persidangan Dewan Undangan Negeri Kedah Mesyuarat Pertama Penggal Keempat Dewan Undangan Negeri yang ke-15. Sesungguhnya titah tuanku mencerminkan keperhatian yang amat mendalam terhadap kebajikan rakyat, pembangunan negeri serta kepentingan memastikan pentadbiran berintegriti, berkesan dan berteraskan kesejahteraan rakyat. Patut menjunjung setinggi-tinggi kasih atas nasihat dan panduan yang telah dizahirkan. Dan sesungguhnya titah tersebut wajar dijadikan pedoman serta hala tuju oleh semua pihak dalam merencana pembangunan negeri Kedah yang lebih mampan dan sejahtera. Yang Amat Tuan Speaker, saya memulakan ucapan dengan menyokong sepenuhnya titah yang Maha Mulia Tuanku Sultan semalam berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan dan tanah persendirian khususnya bagi pembinaan rumah ibadat serta permis tanpa kebenaran. Isu ini tidak boleh dipandang ringan kerana ia bukan sahaja melibatkan pelanggaran undang-undang, malah menyentuh sensitiviti masyarakat serta berpotensi menjejaskan keharmonian negeri. Sehubungan dengan itu, pendekatan penguatkuasaan perlu dilaksanakan secara lebih proaktif dan berperingkat bermula daripada peringkat awal. Pihak berkuasa tempatan dan tuan tanah tidak boleh lagi bersikap tunggu dan lihat serta memandang remeh dengan hanya bertindak selepas struktur siap dibina dan beroperasi dalam tempoh yang panjang. Kelewatan bertindak inilah akhirnya mencetuskan konflik, menimbulkan kemarahan rakyat serta mewujudkan persepsi negatif terhadap keupayaan kerajaan dalam mengurus isu ini. Lebih mendukacitakan, tindakan lewat juga menyebabkan pembaziran apabila pihak terlibat telah menanggung kos pembinaan dan penyelenggaraan yang tinggi sebelum premis tersebut dirobohkan. Justru tindakan awal yang tegas namun berhemah amat penting bagi mengelakkan situasi yang lebih rumit, termasuk operasi perobohan yang sering mengundang ketegangan emosi dalam kalangan rakyat. Akhirnya saya ingin menegaskan bahawa isu ini menuntut komitmen semua pihak, termasuk orang awam, pihak berkuasa dan PBT, agar setiap pelanggaran dapat ditangani dengan lebih segera, adil dan berkesan. Yang lepas biarlah lepas, Yang Hormat Tuan Speaker, yang ke depan perlu kita terus supaya tidak berulang. Yang mana pendekatan yang perlu diambil sebab kita ada pengalaman di kawasan Baling, Yang Hormat Speaker. Jadi sebelum pembinaan itu bermula, saya minta semua pihak
pemimpin, orang awam dan penjawat awam, PBT dan semua pihak kena menjadi mata telinga kepada rakyat, mata telinga kepada kerajaan. Yang mana kita tengok apabila pembinaan baru nak bermula, kita dah kena pantau, dah kena larang terus. Begitulah berkenaan dengan rumah ibadat dan sebagainya. Terutamanya permis perniagaan. Yang mana apabila pembinaan baru bermula, banyak pihak-pihak berkuasa mendiamkan diri. Tengok saja. Tapi apabila dah keluar modal yang banyak, membina struktur yang cukup baik dan masa dah siap semua, barulah notis suruh roboh. Yang inilah yang membuatkan rakyat marah dan juga menjadi isu politik yang berpanjangan. Kalau boleh saya lepas ni, yang lepas-lepas lah kalau boleh, kita kena buat pemantauan lebih awal dan menjadi mata telinga kepada kerajaan untuk pastikan pembinaan itu tak dilaksanakan. Halang terus daripada awal, termasuklah rumah ibadat, premis perniagaan dan sebagainya. Apabila dah berlaku, dah bina, rakyat keluar duit. Orang keluar duit, modal yang banyak. Nak roboh, mestilah marah. Jadi, Yang Amat Tuan Speaker, beralis kepada isu keterjaminan makanan dan sektor pertanian negeri. Di negeri Kedah, sektor pertanian merupakan tunjang utama ekonomi rakyat. Dengan padi, getah, kelapa sawit dan sebagai antara sumber pendapatan utama. Yang Amat suka menanti konsep skop pertanian ini luas. Bukan terletak hanya di sawah padi sahaja. Kita negeri Kedah ni terbahagi kepada penanaman padi, penanaman getah dan juga penanaman kelapa sawit dan lain-lain. Sebab itulah saya minta supaya kita kena menyeluruh bukan hanya kepada padi dan kena fikir juga ke arah tanaman-tanaman lain seperti getah dan juga sawit. Selari dengan titah tuanku mengenai kepentingan sektor padi, saya menyokong usaha meningkatkan pengeluaran melalui konsep 5 musim dalam tempoh 2 tahun. Namun untuk menjayakan hasrat ini, langkah berani perlu diambil. Saya mencadangkan agar kawasan operasi mada diperluaskan ke kawasan baru yang berpotensi ditambah. Kawasan sedia ada sekarang juga semakin berkurangan akibat ditukar ke aktiviti ekonomi yang lain. Oleh itu, pihak kerajaan seperti MADA perlu berani untuk menambah kawasan operasi mereka bagi menjamin pengeluaran dan peningkatan hasil padi secara menyeluruh. Contohnya, kawasan seperti daerah Sik, Baling, Padang Terak dan lain-lain kawasan masih terdapat sawah yang terbiar dan tidak diusahakan. Malah ada yang telah ditukar kepada tanaman lain. Ini merupakan satu kerugian besar kepada kerajaan negeri dan juga negara dalam konteks keselamatan makanan. Tanah yang sepatutnya menjadi sumber beras negara tidak boleh diurus, dibiarkan begitu sahaja. Oleh itu, kerajaan dan agensi berkaitan perlu melihat potensi di luar jajahan sedia ada bagi meningkatkan keluasan serta hasil pengeluaran padi kelak. Dalam masa yang sama, kita mesti menarik semula minat golongan muda ke dalam sektor ini. Jika tidak, kita akan berdepan krisis kekurangan pengusaha pada masa akan datang. Sektor ini tidak boleh terus dilihat sebagai ketinggalan dan tidak menguntungkan. Langkah konkret perlu diambil termasuk menyediakan infrastruktur moden, jaminan bekalan air yang konsisten, sokongan baja serta penggunaan teknologi bagi meningkatkan hasil dan mengurangkan kos. Saya juga mencadangkan agar insentif khas diberikan kepada pemilik tanah yang mengekalkan tanaman padi dan tidak menukarnya kepada pembangunan lain. Jika tiada perlindungan seperti ini, kita akan terus kehilangan tanah sawah sedikit demi sedikit akibat tekanan pembangunan. Selain itu, penggunaan teknologi moden seperti perlu dipergiatkan. Agensi seperti MADA, MARDI harus memperluaskan penggunaan teknologi seperti data cuaca, sistem pengairan pintar dan pemantauan digital bagi meningkatkan kecekapan hasil pengeluaran. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan produktiviti, malah menjadikan sektor pertanian lebih moden dan menarik kepada generasi muda. Kita juga tidak boleh menafikan cabaran besar yang sedang dihadapi perubahan iklim yang tidak menentu, banjir, kemarau serta ketidaktentuan musim yang memberi kesan langsung kepada hasil padi. Dalam masa yang sama, faktor global termasuk konflik antarabangsa turut memberi tekanan kepada rantaian bekalan makanan dan kos input pertanian. Dalam keadaan ini, kita tidak ada pilihan lain
selain menjadi lebih bersedia berdikari dan memperkukuhkan sektor makanan asas negara dan juga negeri. Oleh itu saya menyeru agar semua pihak mengambil pendekatan yang lebih tegas dan menyeluruh memastikan sektor padi terus diperkasa, bukan sahaja demi keterjaminan makanan tetapi demi masa depan rakyat dan kestabilan negeri Kedah. Yang Hormat Speaker, saya ingin sekali lagi membangkitkan isu tanaman getah yang telah banyak kali saya suarakan di Dewan Yang Mulia ini. Sebelum ini, namun sehingga kini masih belum ada penyelesaian yang benar-benar menyeluruh. Kita tidak boleh menutup mata terhadap nasib penereh getah yang menjadi tulang belakang ekonomi luar bandar. Masalah mereka hari ini bukan kerana kurang usaha, tetapi disebabkan tekanan harga yang tidak menentu dan faktor cuaca. Realitinya dalam setahun mereka hanya mampu menoreh sekitar 2 hingga 4 bulan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan saja Yang Hormat Speaker boleh menoreh. Tetapi pendapatan itu yang perlu menampung kehidupan sepanjang tahun. Ini jelas satu keadaan yang tidak mampan. Jika dibandingkan dengan Thailand, mereka lebih ke hadapan dari segi penggunaan teknologi. Kita ada Lembaga Getah Malaysia dan RISDA. Tetapi manfaat pemodenan masih belum dirasai sepenuhnya oleh penoreh. Sebab tu Yang Hormat Speaker, saya nak syorkan kepada MMK. Pada masa akan datang, saya nak minta satu surat jemputan khas kepada RISDA dan juga LGM. Kena ada di sini. Saya nak menyuarakan nasib penoreh getah dan juga pekebun. Jadi pihak suka menanti pun, hobi suka menanti pun, dia ada juga ada kepandaian di segi sawah. Tetapi di segi getah dengan sawit, saya kata dia kurang sikit. Kalau ada LGM, minta maaf, bukan kurang, dia tak apa ada pengalaman. Jadi kalau ada LGM dekat sini, dah banyak kali Tuan Speaker, Hormat Speaker, saya nak minta kalau boleh jemput ada di sini. Kami bukan nak bahas, bukan kami nak marah pun. Kami nak suara supaya dia cantik dan bawa balik ke LGM dan juga RISDA. Yang mana hari ini saya setuju dengan Yang Berhormat Jitra. Banyak kali duk bagi sokongan kat saya. Dia juga anak penoreh. Saya rasa satu benda yang amat perlu. Kerana saya tak tekan lagi IPG, PATG, DRC dan juga KGK, KGB saya tak tekan. Kalau saya tekan pun LGM tak ada. Macam mana dia nak cantik? Sebab tu hari ini saya tekan sungguh-sungguh MMK kali akan datang minta tolong jemput LGM dan juga RISDA. Ada di depan ni. Kami nak kongsi dan juga kami nak luah. Bukan nak marah, bukan nak berhujah, tak. Kita nak bagi pandangan untuk kebaikan bersama. Jadi, justru itu dalam masa yang sama, isu ketirisan harga akibat ketidakjelasan kandungan getah kering juga perlu diberi perhatian serius kerana ia menjejaskan pendapatan sebenar. Harga tinggi, SMR 20 tinggi, tapi penoreh di kampung, penoreh berkebun di kampung dapat harga yang rendah. Harga di ladang dan juga harga SMR tak sama. Sebab itulah pengiraan isu-isu harga getah ni perlu dibangkitkan juga. Kerana, Yang Hormat Speaker, keseluruhan penduduk di dalam negeri Kedah ni, banyak juga rakyat yang terlibat dalam soal getah dan juga sawit. Saya bukan nak membela dengan penoreh juga pekebun, tapi saya pengurusi pergetah. Saya menang jadi don itu banyak penoreh getah yang mengundi saya. Kalau saya duduk sini kosong buat apa? Sebab tu saya minta sungguh-sungguh kalau boleh MMK kena jemput LGM dan juga RISDA. Yang Berhormat Bayu, suka saya nak memaklumkan kepada Yang Berhormat Bayu, saya difahamkan dan kita memang dah menjemput RISDA untuk bersama-sama dengan kita. Dan saya ingat ada ke wakil RISDA dalam ni. Surat jemputan memang kita dah buat. Mungkin tak ada mungkin ya? Lain kali lah. Begitu juga dengan KEDA. KEDA juga kita ada jemput wakil daripada KEDA. KEDA ada? Kira ada. Ada, no? RISDA tadi ada? Oh ada, tapi itu ada. No? Tak apalah. Apa yang diungkapkan oleh Yang Berhormat Bayu tadi, insyaAllah telah pun dia ambil perhatian dan nanti pegawai RISDA dan juga LGM kita akan minta dibuat perhatian lah. Yang Hormat Speaker, kalau boleh, RISDA ada pejabat, ibu pejabat di setiap daerah.
Kalau boleh LGM pun buatlah mini counter di setiap daerah. Dia masalahnya bukan pokok getah tak ada. Pokok getah ada, tetapi benar-benar macam inilah yang ada masalah di peringkat akar umbi. Benda tu nanti kita akan bincang di ruang yang lain. Cuma yang Muhammad Bayu tolong percepatkan sebab kita dah Banyak menghampiri lagi. Tadi garisan bincang penamat. dengan saya nak bagi masa lebih. Dah lebih dah. Dah lebih dah. Alright. Ada sikit lagi. Yang Hormat Tuan Speaker, seterusnya saya ingin menarik perhatian berhubung infrastruktur asas di kawasan kampung. Khususnya masalah jalan rosak dan titik uzur yang telah sekian lama tidak dibaiki. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan kehidupan harian penduduk, malah turut mengancam keselamatan. Bagi projek tertangguh seperti pembaikan jabatan atau titik, terdapat situasi di mana infrastruktur yang telah rosak dan berbahaya tidak dibaik pulih dengan alasan yang terlibat dengan projek tebatan banjir. Namun persoalannya dan tempoh menunggu itu, siapa yang akan menanggung risiko? Penduduk, keselamatan penduduk yang menggunakan laluan tersebut setiap hari sebagai jalan utama. Walaupun infrastruktur berkenaan dijangka terlibat dengan projek pada masa yang akan datang, saya berpandangan bahawa langkah sementara perlu diambil bagi memastikan keselamatan pengguna. Pendekatan memberi alasan semata-mata tanpa tindakan penyelesaian bukan sesuatu yang wajar, sedangkan penduduk terus berdepan risiko yang tinggi. Sehubungan dengan itu, saya berharap agar isu ini diberi perhatian serius dengan pelaksanaan langkah-langkah interim. Buat titik sementara dulu, sementara tebatan banjir nak buat tu, buat titik sebab laluan utama yang sesuai khususnya demi keselamatan pelajar, sekolah dan penduduk setempat yang bergantung sepenuhnya kepada laluan tersebut. Jadi Yang Hormat Speaker, saya duk rasa nak kena potong-potong aku sebab apa? Memang nak kena potong dapat sebab masa dah melebihi. Boleh buat pergolongan. Ya, saya sekali lagi lah saya nak minta kalau boleh pihak GPS yang mana di kawasan pinggir-pinggir sungai, kawasan tu terbiar jadi hutan. Apa salah jikalau pejabat tanah dan juga GPS berbincang dan mencari jalan untuk membangun? Sebab apa saya, Hormat Speaker, saya dapat maklumat yang tak boleh didedahkan di sini. Sebab ada satu tempat yang mana tikfit, bukan penagih yang berdisiplin. Ada juga penagih yang berdisiplin. Dia tak curi, tapi dia mengusahakan tanaman kontan, sawit dan sebagainya, tanaman sayur semua di pesisiran tepi sungai secara yang tak sah. Apa salah kalau kita buat? Dia dapat pendapatan ribu-ribu di tepi sungai, tanah GPS. Apa salah? Kalau di sepanjang, macam contoh kata kampung saya ni panjang sungai. Apa salah kalau kita bagi peluang kepada penduduk setempat itu mengusahakan tanaman menggunakan tanah yang terbiar? Boleh pelancongan pun boleh buat juga. Dan tanaman-tanaman sayur-sayuran pun boleh dilaksanakan juga, dan GPS pun akan dapat hasil, kerajaan negeri pun dapat hasil. Saya nak supaya benda ni dilaksanakan di semua kampung, terutamanya di kampung sebelah Bayu. Satu lagi cadangan saya lah, sebab saya tengok Hormat Speaker duk keling banyak. Dan itu, pukul 1 kita habiskan. Saya setuju dengan yang Muhammad Bayu. Tetapi cadangan Muhammad Bayu tu baik. Tapi saya rasa tak perlu pun sampai ke peringkat Dewan. Mungkin perkara tu kita bincangkan di Pensyuarat Tindakan Daerah. Dan kita cari sebab semua jabatan ada di situ. Dan benda-benda yang kecil tu. Jadi yang ni kita bincang besar sikit. Dah bangkit dah, tapi tak apalah. Saya suara di sini lagi supaya diberi peringatan di peringkat daerah. Satu lagi yang Hormat Speaker, saya nak cadang. Baru ni kemarau panjang, Sadar. Kesian kat Sadar. Orang marah kat Sadar, tapi pejabat Sadar pun air tak ada. Jadi sekarang ni kita nak tengok macam mana, sebab cuaca yang panas, kemarau yang panjang ni nak salah siapa? Takkan nak salah Yang Amat Hormat Datuk Seri MB, takkan nak salah Kerajaan Negeri Kedah. Tak boleh. Isu-isu yang dimainkan di kampung-kampung menyalahkan Kerajaan Negeri Kedah. Sedangkan kemarau tu bukan kuasa kita, kuasa Allah yang menentukan. Kalau musim biasa, air Sadar okey ada. Tapi kalau musim kemarau, bukan kata air Sadar, semua tempat tak ada air. Jadi saya di kawasan luar bandar seperti tempat saya nak cadang kepada NGO ataupun pihak Sadar dan juga agensi kerajaan supaya wujudkan mini loji.
Kami sungai ni, Yang Hormat Speaker, kawasan kami sungai, sepanjang sungai tu sungai yang bersih. Bukan sungai macam sungai anak bukit. Dia tak apa elok sikit sungai tu. Tapi sungai kami ni daripada daripada hutan tu turun tu, air tak pernah kering. Air tak pernah kering walaupun kemarau yang panjang, tapi air tak pernah kering. Apa salah kalau kita buat mini loji air, sungai Batu Lapan, sungai Siung, sungai Wing, sungai yang jernih, dan banyak pelancong-pelancong duk masuk mandi. Apa salah kalau kita ambil air tu, kita buat stok loji, mini loji, dan kita bekal kepada penduduk di kawasan-kawasan yang terjejas air. Jadi pandangan saya yang Boleh dah kot, no? Boleh dah, belum. Pantung tak boleh habis ni. Macam mana ni banyak lagi ni? Jadi saya berharaplah kita ini semua pakat-pakat mengambil tindakan lah, jaga kawasan masing-masing. Dan saya nak tutup ni, saya nak pantun je lah, Hormat Speaker, kan. Mayat yang mana kita tengok semua duk pantun. Jadi sebelum mengakhiri ni, saya nak pantun yang berbunyi, anak nelayan turun ke kuala, membawa jala mencari ikan. Jika usaha digembelengkan bersama, segala masalah dapat diselesaikan. Bunga melati harum baunya, tumbuh mekar di waktu pagi. Dengan tekad dan usaha semua, Kedah maju, rakyat diberkati. Akhir kali, saya menjunjung kasih, menyokong titah ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan Kedah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bayu.